Setakat ni saya semalam pengulang, hari ni beli ayam dengan buah-buahan sikit lah. Belanja ala kadar kata orangnya, ikut kemampuan kita lah, insyaAllah. Tapi tengok ramai juga orang yang boleh belah. Tapi bagian air dengan sayur tu banyak. Ayam kurang sikit, mungkin ayam di luar banyak orang jual. Tapi buah-buahan okey lah, alhamdulillah semua mampu beli. Tapi banyak yang beli ramah, jual ramah dia ramai. Jadi banyak beli di sana. Di sini kurang. Tahun ni apa menu untuk raya? Menu hari ni kita masak lemang. Dia biasa orang Perak lemang. Misalnya lemang, ketupat sikit ada. Kemudian kita buat daging masak dendeng. Masak dendeng tu masak 2 kilo. Nak buah ramai datang rumah. Ini saya, adik saya, adik ipar saya. Datang beli barang dekat pasar ni. Pasal besok nak raya. Jadi terpaksalah beli barang. Apa dah masak esok kan? Apa nak masak esok? Menu dia. Tengah chef. Ini belakang. Kaki tak boleh masuk. Tak boleh nak masak, kaki tak boleh berdiri lama, jatuh. Kaki saya. Antara-antaranya yang nak masak tu rendang raya. Hari ni rendang kerang. Besok buat kari. Ni kari. Mi kari. Mi kari saya buat. Macam tu. Boleh dia orang sekali je datang. Dalam tak ada. Saya sini duduk seorang. Oh, mahal juga. Kerang tadi tu berapa? 20 ya? 20 30? 45. Kerang kopi dah kopi. Sekilo RM70 lah. Sekilo RM70 sebelum kupas tu 3 kilo dulu baru dia kupas. Itulah. Dia cakap, ada sekali-sekali raya tak apalah kata orang. Anak-anak dia datang kan. Okeylah macam tu. Only sisa ayam tau.